Excel Round Battle Part 2. So macam mana kalau setengah company nak always round up or round down to the nearest 5 sen? Tutorial ini juga untuk menjawab satu soalan di ruangan komen yang mana kebanyakan kedai di Malaysia akan mengenakan atau mengurangkan jumlah bil yang perlu dibayar. Contoh, harga RM203.59 perlu dibayar RM203.60, atau 52 sen perlu bayar 50 sen. So macam mana nak buat? So dekat sini lagi digunakan function mround. Masukkan function mround, pilih price dan multiple kepada 5 sen, 0.05, tutup kurungan. Kopikan kepada di bawah menggunakan format formula. See, kita dah boleh nampak harga RM34.28 akan round up kepada 30 sen. Kalau harga RM125.43 akan di round up pada RM125.45. Kalau 67 sen akan jadi 65 sen. So settle. Tapi macam mana kalau kita nak always round down kepada 5 sen terdekat, kita tak nak round up? So untuk tu korang kena tengok part 3 battle. Tapi sebelum tu, save lah video ni dulu dan jangan lupa follow.